Hei, Tok Dalang. Tong. Ha. Barang ni semua aku nak jual. Wah, banyak-banyak. Ada lagi kah? Ada. Mari masuk. Banyak orang cari loh. Kasih jual banyak untung. Yang tu aku... Okey. Tu untuk Atok ke? Upah pagi. Terima kasih. Atok nak makan dululah. Korang berdua, tolong kemaskan kotak-kotak tu. Ipin, tengok tu. Kunci. Buat apa tu? Apa ya Atok ni? Terkejut kita orang. Atok suruh kemas kotak-kotak yang jatuh tu. Yang korang sibuk dengan peti tu apa hal? Banyaknya. Nak buat apa? Saja kumpul. Keris ni kan warisan kita. Kenalah hargai. Dah, main tolong kemas. Ini duit shilling 1 sen lama. Tahun 1976. Duit Jepun juga? Barang antik tu barang lama yang berharga. Hanya. Yelah, duit shilling ni ada. Dan Atuk ada satu ni je. Semua kita guna wang kertas pokok pisang ni. Ni pun barang antik kan tu? Ish, kau ni. Itu kan surat khabar lama. Tapi ada harga. Tiap-tiap hari Uncle datang beli. Surat khabar lama. Surat khabar lama. Tu, tikus. Tu.